ceritakan cermin tu bila dia lap, jangan terperanjat kalau dia nampak. Kan? Kita cermin, kita lap cermin tu kan. Habis nampak tengok, nampak gambar macam-macam. Memang dia dan kau lap. Kalbi macam tu lah. Kau sulukkan dia, kau tahan dia, kau polish dia, memang nampak. Jadi nampak tu jangan terperanjat. Ya. Kadang-kadang orang berzikir-zikir dia kata, saya ternampak tu. Habis tanya tu guru, betul tak? Tu kata, kalau kau tak percaya, kau tak payah zikir lah. Kau dah buat, dah cuci, benda dah cantik, kau terperanjat lah. Memang macam tu. Tapi itu bukan matlamat. Matlamat tersebut terbuka dia dengan Tuhan. Ada terbuka alam tu biasa lah. Kadang dia zikir dan suruh, dia dengar bulu roma zikir, kulit zikir tu biasa je lah. Tu biasa sebab dia dah cuci macam cermin, dah cuci nampak. Tapi matlamat sebenar apa? Kasyaf maknawi, iaitu hati dia sentiasa terbuka dengan Tuhan setiap saat. Dia berlazat dengan Tuhan. Yang tu kita nak jaga ni. Dan bila dapat ni, bila hati tu bersih, hanya punca kita nak jaga biar jadi hati tu cantik. Ini kita nakkan pembukaan dengan Tuhan. Qalbi kita tak jaga, makan tak jaga, cakap tak jaga, tak jaga, dia macam mana?